Seperti yang semua sedia maklum, sekolah saya ada galeri batik ya. Ini dia galeri batik. Okey, saya dah pernah ceritakan tentang galeri batik daripada murid-murid sendiri. Boleh scroll daripada video TikTok saya lah. Cuma kali ni saya cuma nak terangkan tentang hiasan studio galeri batik saya ni ya. Okey, dekat sini untuk pemuka dia ni saya menggunakan flute ya, panel flute. Kalau korang boleh nampak, pemilihan warna yang gelap ni adalah supaya tulisan font ya galeri batik ni nampak lebih naik dan boleh dilihat daripada jauh lagi dah. Okey, jom kita masuk ke dalam. Ini adalah galeri batik sekolah saya. Siapa yang berminat boleh datang ya. Kali ni saya nak beritahu tentang salah satu lagi panel display kita. Ini dia ya. Yang mana kita menggunakan tali tangsi. Kita lekat dulu kayu dekat atas ni. Kita letak cangkuk banyak-banyak. Kita tarik tali tangsi dan ikat di bawah pula. Daripada kita tampal papan sekeping untuk mempamerkan pameran, ini adalah salah satu alternatif lain ya, yang lebih baik, yang mana dia lebih mesra dan tembus ke sebelah sana untuk kita lihat ya, pandangan kita ya. Kamu boleh lihat macam mana saya pasang sendiri ya, menggunakan tali tangsi ni. Okey, idea ni adalah daripada TikTok. Ini daripada SU saya sendiri. Saya tukang buat saja. Bila saya tengok benda ni mudah buat, nampak readable dan kukuh ya. Kita akan skru tapak dia dan juga tapak atas dia. Gini. Dan hasilnya kita boleh gantung karya-karya di atas panel tali ni. Ya, insya-Allah dia takkan jatuh. Kita akan menggunakan double side tape, acrylic double side tape. Dia akan kukuh. So depan belakang kita boleh tampal. Macam ni. Okey, baik. Panel bertali ini juga boleh ditampal apa-apa info yang berkenaan dan rakaman gambar-gambar kerja murid macam ni. Jadi pada pandangan korang, okey tak display bertali ni? Kalau okey, bagi thumbs up sikit. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.